Lelaki ini pura-pura koma untuk elak dibicarakan di mahkamah, tapi dia kantoi sebab kad Tesco. Tak ada hujan, tak ada ribut. Tahun 2012, Alan naik kantoi tipu duit pencen jiran dia berjumlah RM300,000. Bila polis mula siasat, dia terus dituduh atas kesalahan, penipuan, pemalsuan dokumen dan kecurian. Tapi bila sampai masa untuk dibawa ke mahkamah, tiba-tiba isterinya kata Alan kena sawan, dia dikejarkan ke hospital, lepas tu terus koma. Tapi doktor tak jumpa apa-apa. Selama 2 tahun seterusnya, setiap kali polis cuba bawa dia ke mahkamah, si Alan mesti koma. Kemudian isterinya si Helen seru pihak media dan Perdana Menteri menangis menuduh pihak berkuasa sedang menzalimi suami dia yang kononnya tengah nazak. Sampai ada ahli parlimen terciduk dengan lakonan si Helen ni. Dia jadi hero, masuk campur, suruh polis hentikan siasatan. Semua orang mula simpati kecuali kad Tesco. 21 Oktober 2014, polis dapati ada transaksi pada kad Tesco milik si Alan. Bila disiasat, mereka jumpa CCTV punya rakaman. Jelas kelihatan si Alan tengah berjalan berlenggang dekat Tesco. Wah, kena beb! Alan sudah kantoi, tapi Alan tak give up berlakon. Dia hadir ke mahkamah dengan kerusi roda siap berbalut macam drama buletin utama. Lepas tu dia pura-pura pengsan lagi semasa perbicaraan. Tapi hakim sudah tak heran. Alan terus disabit bersalah, dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun, manakala isterinya 10 bulan sebab bersubahat.